Dua model baru dari Infinix ini mungkin jadi phone budget yang terbaik untuk tahun ini, Infinix Smart 10 dan Smart 10 Plus. Harga dari 299 sahaja memang sangat murah, tapi okey ke tidak? Like dan share video ini dan let's go! First, kita tengok dari segi design dia, dapat skrin yang sama besar dan 120Hz refresh rate. Untuk bahagian belakang, ada bezanya dekat bahagian kamera sini, tapi bagi saya tak ada apa-apa pun, sama-sama cantik dan ada keunikan sendiri macam korang. Skrin 120Hz dah best tak, tapi sound dia pun tak kalah juga. Ada speaker atas dengan bawah, stereo speaker. Dan sound dia pun sangat kuat sebab dia boleh boost sampai 300%. Nak movie ataupun music memang puas hati. Untuk kamera dia pun sama juga, 8MP untuk depan dan belakang. Dengan harga macam ni, kualiti untuk gambar dia saya boleh kata padan dengan harga lah. Dan ini hasil dia. Bukan saja macam tu, dengan harga macam ni, kita masih boleh gunakan feature-feature AI yang memang sangat membantu. Ada Forex Assistant, AI Rating, AI Summary, AI Eraser dan lain-lain lagi. Tahan rasa tak untuk phone murah-murah macam ni? Jangan risau, ada IP64 Dust and Water Resistant. Setakat nak kena air hujan, kena habuk memang tak jadi masalah. Dan ada Drop Resistant juga, so kalau terjatuhlah phone kita waktu kita kerja, tak payah risau dah. Dan jangan tanyalah, dengan harga ini dapat dah 5G. Hoho, bang, buat masa ini memang tak dapat dah 5G untuk harga macam ni. Tapi jangan risau, phone ini network dia 4.5G, dia lebih laju daripada phone biasa yang 4G itu. Ramai yang tanya juga, Smart 10 dan Smart 10 Plus ini chipset dia sama tak? Ya betul, chipset dia memang sama menggunakan T7250. Memang sangat power lah untuk segmen dan harga ini. Untuk kegunaan biasa memang cukup sangat lah. Dan kalau nak main game sikit-sikit untuk Mobile Legends, eFootball ke PUBG ke, okey saja. Sampai sini kan, mungkin ada orang nak marah saya dah. Kenapa semua macam sama aja dia? Apa bezanya bang? Sabar bang, mesti ada beza punya. Bateri dia ada beza. Untuk Smart 10, bateri dia tak kecil juga, standard dah 5000 mAh. Tapi untuk Smart 10 Plus lagi power, 6000 mAh bateri dia. Untuk RAM dan storage dia pun ada beza. Smart 10 RAM dia 3+3GB dengan 64GB storage. Smart 10 Plus RAM dia 4+4GB dengan 128GB storage ataupun 8+8GB RAM dengan 128GB storage yang support NFC juga. So harga dia pun berbeza dari 299, 349 dan 399. So nak pilih macam mana? Cadangan saya kalau bajet izinkan terus ambil yang ada NFC itu. Tapi kalau bajet ketat sikit ataupun setakat nak untuk buat second phone atau nak ambil course saja, bolehlah ambil yang paling murah itu. So, sementara ada offer buy order sekarang sebelum terlambat. Kalau masih tak tahu nak pilih macam mana antara Infinix Smart 10 dan Smart 10 Plus, komen di ruang komen.